What's going on my friends? Welcome back to the channel. Okay gang, so malam ni aku agak excited jugalah. Sebabnya aku dah lama tak rasa vibe-vibe macam ni kan. Sebab apa? Malam ni kita ada dengan geng-geng Volkswagen di Melaka. Ya Allah, aku dah lama sebenarnya tak lepak dengan geng-geng Volkswagen ni kan. Setelah aku meninggalkan dunia kereta hampir 2 tahun, 3 tahun macam tu. So sekarang ni aku nak comeback dengan kereta aku pun comeback walaupun kereta aku tengah barai. Tak apa, janji semangat tu ada. Aku tak kenal diorang ni semua tau, tapi diorang layan, ya Allah hai. Best way. Kita sedang menunggu lagi a few yang lain yang belum sampai. Ada diorang kata ada yang daripada KL akan turun ke Melaka sebab diorang ada open house kat somewhere in Melaka. So kita sedang menunggu diorang ketibaan mereka ni. Sambil-sambil tu kita akan kenalkan dululah dengan diorang-diorang ni semua kan. Tapi kereta-kereta dia orang ni semua dah padu-padu geng. Semuanya padu-padu. Okay bro, siapa nama bro? Mirul. Mirul lah, pakai kereta apa? 1.4. Golf 1.4. Tak ada hal. Tak ada hal 1.4 ke 2.0 ke apa ke? Tak kisah. Kita semangat jiwa kereta tu ada. Sekejap lagi aku akan tunjukkan korang kereta. Lama tak datang sini tau, sebab sini adalah pot lepak untuk budak-budak kereta, budak-budak Wiram, budak-budak Vios. Lepas tu tadi aku nampak ada Myvi, geng-geng Beza. Meriah geng kat sini. Kalau lagi malam lagi meriah, budak-budak kereta selalu lepak kat sini. Okay geng, so far kau tengok ni ada Jetta Mafai GTI. Kau tengok ni Jai Wildo punya ni. Kereta dia memang rare juga, Mafai GTI. Tapi banyak juga dia dah buat. So korang boleh subscribe juga YouTube dia, Jai Wildo. Kau tengok dia punya brake. Tengok dia sendiri dah pakai brake besar, nampak? Gila. Dia ni memang hardcore. Kau tengok. Semua ni geng-geng belanja punya ni. Mantap geng. Lama gila. Bang. Hello. Baik. Oh, ini R ni. Ini ori R. Meter biru. Inilah Jai Wildo. Korang boleh subscribe YouTube dia. Kau tengok, itulah kereta dia tadi. Dah tengok dah shoot dah. Inilah antara idola aku yang aku nak buat YouTube. Sebab dia. Ni semua geng-geng ramai dah. Kita menunggu lagi ketibaan yang lain. Depan tu ada Polo. Polo tu pun lawa geng. Polo lawa geng. Rim CE28. Semangat Jepun. Handsome babe. Cukup handsome. Kau tengok, dia dah pakai Forge Carbon. Penanah geng. Ada stiker Quad Auto Quad Auto sampai ke Melaka geng. Mantap. Meletup-letup geng kereta dia orang ni semua. Ya Allah. Sting aku Yahoo.
malam makin ramai. Oh, iyalah, walaupun gathering macam ni aku dah lama tak join, cukup best lah. Okay bro, kau tengok. Okay gang, so sekarang ni diorang decide nak pergi ke Klepang. Kita nak lepak kat sana. So let's go. Agak berdebar juga ni. Dia masing-masing semua kereta power. Ya Allah, hai. Semua berap. Aku pula ya. Dah sampai dekat Klepang. Saja nak photoshoot sambil-sambil belanja di SD kan. Aku rasa lain tu. Aku dah lama tak rasa perasaan ni sebab gathering, bau-bau exhaust ni semua. Ni yang aku rindukan sebenarnya. Gang, macam aku cakap, aku cukup minat dengan Mark 7R. Dan ini pula kereta ni aku tengok dia mengimbau kenangan aku dengan Golf R Regina. Kalau korang tengok KL Wangan, Pekit pakai Golf R merah tu, so aku memang betul-betul teringat lah tengok kereta ni.
Mark 7 memang pilihan aku cukup lawa. Weh. Kau bagi aku pilihan. Kalau orang nak bagi free, aku nak Mark 7 lah. Dia cakap apa tadi? Ini nombor 1 MIMC. Aduh, patutlah kereta dia power gang. Ini kereta dia. Apa dia? Piala ada dalam bonet. Weh, dia sorok piala weh dalam ni. Weh, patut lah, ini memang king lah kat sini. Ini bagi aku, ini win lah malah ni. Ini cukup win. Ini ada lagi yang baru sampai. Ini last diorang kata. Gang, Sirocco ni, weh, Sirocco ni muka depan dia memang win lah. Memang handsome gang Sirocco ni. Merecik weh bila kau tengok betul-betul, kau alami Sirocco tu. Sirocco ni memang bagi aku dia lawa, cukup lawa. Guys, ini budak sekolah aku dulu guys. Ini budak sekolah aku. Aku tengok dia macam aku kenal tau. Dah pakai Sirocco babe. Aku tengok ya Allah weh, dia pakai Sirocco weh. Oh. Dengan apa? Select? Ya tu. Awet-awet lama kerja balik. Jangan pandang ke belakang. Tengok sekarang kau pakai apa? Sirocco bro. Setiap malam minggu tu kau dekat perempuan. Dia sah. Oh. Aku pakai walaupun tak ada bumbung pun tak dapat awet. Macam mana? Dia tak buat anti tau. Jangan panggil anti. 13 tahun dah tu. Betul-betul kereta dia lawa. Kereta kita tak ada rupa. Tu seram. Aduh yai. Mantap geng. Inilah powernya. Tak kisahlah korang belajar kelas belakang ke. Kau tengok pakai Sirocco sekarang geng. So guys, itu saja yang aku dapat kongsikan dengan korang untuk konten kali ni. Harap korang semua dapat terhibur dengan bunyi-bunyi daripada Volkswagen. Rindu geng bunyi-bunyi tu semua. Masing-masing belanja prom memang halwa telinga lagi halwa telinga. Pastikan korang subscribe, like, komen dan share untuk konten-konten yang akan datang. Peace out. I see you guys in the next episode.